Kisah tentang pizza. Naples, Itali, 1889. Tuan! Kenapa ni? Ada sesuatu yang serius, Tuan? Apa yang serius sangat? Cakaplah. Dia di sini. Permaisuri kita. Permaisuri mana? Maksud awak, Permaisuri Margherita Teresa Giovanni? Isteri Raja Umberto pertama? Betul tu, Tuan. Permaisuri di sini dan sedang tunggu Tuan untuk keluar dan sambut dia. Betul ke? Kenapa dia datang tiba-tiba? Kita kena pergi sambut dia sekarang juga. Bukan senang berpeluang untuk jumpa Permaisuri. Masuk dalam dan siapkan teh dan kek. Cepat. Ya, Tuan, jangan risau. Tuanku Permaisuri, saya berbesar hati dengan lawatan Tuanku hari ini. Ada apa-apa yang kami boleh bantu, Tuanku? Kamu pemilik kedai ni ke? Ya, Tuanku. Nama saya Rafael Esposito dan ini kedai makan milik saya. Beta sedang keluar untuk melawat Naples hari ni. Kedai makan kamu menarik pandangan beta semasa lalu. Jadi beta nak singgah. Harap kamu tak keberatan. Tak ada masalah. Kami bangga Tuanku sudi melawat. Ini satu penghormatan bagi kami di sini. Harap Tuanku boleh terima keadaan kedai kami yang tidak seberapa seadanya. Terima kasih. Ini kedai makan kan? Beta yakin yang mesti ada makanan yang sedap kat sini. Jadi kami harap untuk bersantap di sini, ya? Ini satu penghormatan bagi kami, Tuanku. Kami berbesar hati Tuanku ingin bersantap di sini. Dan saya rasa terharu dengan pilihan Tuanku ini. Saya akan sediakan makanan yang terbaik. Tapi Tuan nak masak apa untuk Tuanku Permaisuri? Sebab dia bukan macam orang biasa makan sini. Setiap masakan kena dibuat dengan secara istimewa. Ya, baik. Untuk uraikan Tuanku, saya pasti akan cuba. Boleh saya tahu masakan apa yang Tuanku teringin nak cuba dan apa cita rasa Tuanku? Sebenarnya beta banyak dengar pasal kebolehan memasak kamu. Mereka kata kamu juga seorang chef yang ada resepi yang unik dan sedap. Jadi, sebab tu beta singgah untuk bersantap di restoran kamu ni. Terima kasih kerana pujian itu, Tuanku Permaisuri. Sebenarnya bagi saya, kebolehan memasak saya ini biasa saja. Nampaknya merendah diri pula. Yang penting, beta dah ada di sini, jadi kamu tak boleh sembunyikan kebolehan kamu tu lagi. Kamu faham tak tu? Baiklah, Tuanku. Saya akan cuba sebaik boleh. Jadi Tuanku teringin nak hidangan yang macam mana? Saya akan cuba sediakan. Entahlah, beta sendiri pun tak tahu nak makan apa sekarang. Baiklah, beta ada satu cabaran. Berani nak mencubanya tak? Cabaran? Boleh tak saya tahu cabaran yang bagaimana, Tuanku? Bagus. Nampaknya kamu nak terima cabaran ni atau kamu dah nak tarik diri? Oh, saya nak cuba, Tuanku. Cuma saya tak berapa pasti cabaran apa yang Tuanku maksudkan itu sebenarnya. Beta hari ini teringin sangat nak cuba sesuatu yang sangat istimewa. Satu masakan yang tak siapa pernah cuba dan yang semestinya sedap dan yang tak pernah sesiapa cuba sebelum ni. Selain tu, hidangan istimewa ini juga kena melambangkan keistimewaan Itali yang beta sebagai permaisurinya. Ha? Saya... Kenapa? Dengan kebolehan memasak kamu ni tak sepatutnya jadi satu masalah. Anggap ini satu peluang untuk membuktikan pada dunia kebolehan memasak kamu. Saya... Nampaknya Tuan dah tak ada pilihan melainkan untuk menurut perintah Tuanku. Ini tanggungjawab yang besar. Tuan mungkin akan dihukum kalau gagal. Tapi kalau Tuan berjaya buat permaisuri gembira, dia mesti beri ganjaran yang besar. Ya, betul. Ganjaran biasanya akan datang dengan hukuman. Tapi beta jangka yang kamu pasti akan dapat ganjaran dan bukannya hukuman. Ya, baiklah Tuanku. Saya akan buat yang terbaik. Bagus. Harapnya memang betul tentang apa yang mereka kata tentang semua kebolehan kamu. Cepat terima cabaran ni dan sediakan hidangan untuk beta sebelum tengah hari. Ya, baiklah Tuanku Permaisuri. Tuan, jadi apa kita nak buat sekarang? Kena buat persiapan apa?
Kita buat yang terbaik. Tapi kita kena ingat syarat permaisuri. Betul tu. Ia adalah satu hidangan yang tak ada siapa pun yang pernah cuba. Dan juga semestinya kena sedap. Dan yang paling penting, ia kena menjadi lambang sesuatu dari Itali yang tuanku adalah permaisurinya. Alamak, kalau kita gagal tepati syarat, kita dah lakukan satu kesalahan, iaitu menghina Itali dan tuanku permaisuri. Syarat tuanku, bolehkah kita buat? Macam mana kalau kita tak berjaya atasi cabaran itu? Mesti kita semua akan dihukum. Ya, betul juga. Apa akan jadi pada kedai? Jangan fikir pasal tu. Kita buat yang terbaik. Mungkin ini satu peluang untuk kita. Kita ada beberapa jam sebelum tengah hari. Kita tak ada masa untuk ke pasar. Nampaknya kita kena masak dengan apa yang kita ada sahaja. Bahan apa yang kita ada dekat sini? Tuan, kita cuma buat makanan ringan saja. Dah jadi kita hanya ada tepung dan juga buah-buahan je. Tak banyak yang kita ada. Kita juga masih ada daging dan juga ikan. Jadi cukup ke semua tu untuk kita buat hidangan yang unik dan sedap? Daging, ikan dan buah-buahan. Semua itu bahan-bahan yang biasa sahaja. Permaisuri mahu sesuatu yang istimewa. Kita kena cipta satu hidangan yang unik. Mungkin elok saya ke pasar cari bahan baru. Saya rasa apa kita ada memang tak cukup untuk buat hidangan yang istimewa. Kita tak ada masa. Nak pergi pasar, cari bahan dan ramuan dan datang balik sini ambil masa lebih dari 1 jam. Kita tak boleh bazirkan 1 saat pun. Kita tak ada masa. Kita kena mula sekarang juga. Jadi apa nak buat sekarang? Kita nak buat apa? Kalau tak berjaya, kita akan dihukum permaisuri. Kenapa nasib kita malang sangat? Saya ingat kita beruntung terima kunjungan permaisuri. Tak sangka ia malah petaka. Dah lama rasanya kita tunggu sini. Bolehkah pemilik kedai ni berjaya hasilkan sesuatu yang istimewa? Hidangan kita kena sedap dan unik. Tak ada siapa pernah makan. Dan kena ada cita rasa Itali. Susah betul cabaran ini. Kenapa kita tak ada satu cadangan pun? Tuan, dah hampir tengah hari. Kalau kita tak sempat sediakan apa-apa, kita akan dihukum. Buatlah sesuatu, Tuan. Saya tahu, tapi saya tak ada ilham langsung. Dan kita tak boleh buat sesuka hati. Kalau tak, kita akan dihukum. Tuan tolonglah. Cubalah bertenang. Jangan Tuan biarkan rasa risau ganggu konsentrasi Tuan. Kita masih ada 1 jam untuk sediakan sesuatu. Kita boleh hijau, merah, putih dan matahari. Ya, saya akan buat itu. Saya dah tahu. Tuan, dah ada sesuatu? Hidangan apa kita nak buat? Awak berdua, pergi uli tepung dan buat roti yang bulat dan lepeh. Yang lain, basuh tomato dan potong daun selasih halus-halus untuk saya. Saya dah ada hidangan untuk permaisuri. Saya yakin kita akan terima ganjaran. Cepat semua. Ya, baiklah Tuan. Ia satu idea yang bagus. Kami akan sediakan sekarang juga. Cepat semua. Beta dah rasa agak lapar sekarang. Dah masa ke? Ada sesiapa tahu kenapa masih belum terima sebarang hidangan? Tuanku, biar saya masuk dan periksa ya. Tuanku, makanan dah siap. Boleh mereka hidangkan sekarang? Baiklah. Bagus sekali. Beta tengah lapar sekarang. Sila hidangkannya ya. Beta rasa dah tak sabar nak tengok dan juga rasa hidangan itu. Ya, selamat mencuba tuanku. Dipersilakan. Wow, sedapnya bau dan nampak lazat betul lah.
Beta tahu aroma menyelerakan keju mozzarella. Dicampur dengan tomato yang dimasak dengan daun selasih. Tapi beta masih tak tahu bagaimana rasanya. Baiklah, mari kita cuba ini. Memang sedap betul rasanya. Ia sangat menyelerakan. Apa? Betul ke tuanku? Memang unik dan enak kan? Oh, tuanku, jadi macam mana? Tuanku suka tak? Susah nak cakap. Dan sebenarnya... Sebenarnya? Apa? Sebenarnya apa? Sebenarnya, beta tak pernah makan hidangan yang sesedap dan juga seunik roti kamu ini. Hidangan menakjubkan, Rafael. Oh, terima kasih tuanku. Terima kasih banyak tuanku. Nampaknya ia memang sangat sedap dimakan. Tapi adakah ini satu ciptaan yang baru? Ada sesiapa pernah merasa roti yang sesedap ni sebelum ni tak? Oh, tuanku. Saya bersumpah tak ada siapa pernah rasa hidangan macam ini. Apa? Betul ke cakap kamu ni? Kamu tak berani menipu kan? Semua yang saya cakap ini betul, tuanku. Saya baru cipta hidangan ini. Tak ada yang serupa macam ini sebab saya tak pernah sediakan benda ini sebelumnya. Tuanku orang pertama untuk cuba, percayalah. Tapi apa yang awak rasa Itali tentangnya? Sila jelaskan pada saya. Dari segi bulatan roti itu yang melambangkan matahari, yang menjadi objek utama hidangan ini. Ia dihiaskan dengan tomato, keju dan daun selasih. Kesemua tiga bahan ini ada warna merah, putih dan hijau, iaitu warna bendera Itali. Dan semua ini menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat saya kepada Raja Umberto yang pertama dan Permaisuri Margherita Teresa Giovanni. Hebat! Chef ni bukan saja pandai memasak tapi bijaksana juga. Beta akui bahan yang digunakan dalam roti ini bukanlah yang luar biasa, tapi ia sedap dan membayangkan bendera Itali. Warna merah tomato sama macam merah di kiri bendera. Warna hijau daun selasih seperti hijau di kanan bendera dan putih keju seperti putih di tengah bendera. Beta setuju, memang bijak. Mulai hari ini, Itali akan ada hidangan istimewanya sendiri. Selain itu, bendera Itali yang melambangkan simbol semangat dan kenegaraan juga ada di sini. Hebat, memang hebat. Memang patut kamu terkenal sebagai chef yang hebat. Beta tak rasa kecewa langsung. Dan beta tak tersalah pilih untuk singgah bersantap di sini. Jadi terimalah ganjaran dari beta ini. Ya. Terima kasih, tuanku. Tapi, apa nama yang paling sesuai untuk roti ini? Ini pizza margherita, tuanku. Apa dia? Pizza margherita? Apa maksudnya? Bagi tahu. Sebab roti ini berbentuk bulat. Dalam bahasa Itali, bulat adalah pizza. Jadi saya gelar ia pizza. Oh, betul. Ia idea yang benar sekali. Dan kenapa pula Margherita? Adakah itu nama beta ke? Ya, nama permaisuri yang kami semua kagumi. Kamu hasilkan roti dengan nama beta? Apa maksud kamu? Roti ini dicipta hanya untuk tuanku. Jadi saya namakan ia sempena nama tuanku sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang kami pada tuanku. Terbaik. Memang terbaik. Pizza margherita padan betul. Bravo. Tahniah saya ucapkan. Bravo. Pizza margherita. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! Terima kasih kepada Rafael Esposito, pizza tercipta. Selepas itu, semua orang di seluruh Itali mula mencipta pizza mereka sendiri dengan adunan dan bahan yang tersendiri. Pada permulaan abad ke-20, pizza diperkenalkan di Amerika. Pada tahun 1905, Gennaro Lombardi dari Amerika membuka kedai pizza pertama di New York. Hari ini, pizza boleh dinikmati di semua negara di seluruh dunia.